Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rahma Winalda, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, semester 3. Saya akan memenuhi tugas baca tulis Al-Quran, yaitu dengan membaca ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 1-3 beserta tajwid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alif Lam Mim, yaitu merupakan mad lazim harfi mukhaffaf. Dalikal kitabu merupakan idhar qamariyah. Lam merupakan mad tabi'i. Roiba merupakan mad lin. Fihi merupakan mad tabi'i. Hudal lil muttaqin merupakan idgham bila gunah. Allazina merupakan idgham syamsiyah. Yu'minuna merupakan mad tabi'i. Bil ghaibi merupakan idhar qamariyah. Wa yuqimuna merupakan mad tabi'i. Sholata merupakan idgham syamsiyah. Wa mimma merupakan idgham bigunah. Razaqnahum merupakan qalqalah syugro. Hum yunfikun merupakan idhar syafawi. Shadaqallahul azim.